Kalau suami atau isteri ada pernah ternampak muka berubah tau, macam ni bukan muka lelaki aku. Dalam masa pukul 3 pagi. Peluk-peluk tiba-tiba Lina Bukan muka, ni bukan muka Lina. Bukan pasal korangnya tak pakai spek ke apa tau, tapi memang muka lain, bukan muka. Itu memang salah satu tanda kena check pergi ruqyah. Lepas Muka tu suami binihan lain. Okay lagi. maghrib rasa panas. Maghrib panas. Walaupun ada aircon. Rasa panas. Faham? Panas tapi tak demam. Tapi Pasal memang letih, panas je. macam Faham? Okay, mimpi jatuh tempat tinggi. Mimpi jatuh tempat tinggi. And benda tu selalu 3 hari turut-turut. 3 hari straight. Mimpi dapat anak. Dapat anak atau orang beri anak. Orang bagi you baby. Saya pernah mimpi tu. Takut Bila? Tapi tak turut-turut kan? Saya betul-turut. Takut mimpi tu. Lepas tu macam bila terbangun pukul 3 pagi tu, dalam keadaan jantung laju. Lepas tu berpeluh macam sampai saya kena tenteramkan saya jantung tu, macam asal jantung aku laju ni macam tu. Yes. Tu tanda-tanda you all kena pergi ruqyah suami isteri. Bila tanda-tanda macam tu, hampa pergi nama and bila hati apa pun dah beralih, dah macam tak berapa sayang, tak berapa feel, hampa patut talk with each other. And tunjuk podcast ni. Yang kalau saya cakap yang saya tak sayang yang marah. So saya tak tahu kenapa hati saya ni tak berapa nak sayang dah yang. And saya ada tanda-tanda ni yang. Tapi nak pergi ruqyah tu susah Safwan, sebab setan ni dia halus kan. Nanti isteri nak pergi ruqyah, suami tak nak pergi. Dia akan bagi alasan. Sebab memang setan ni halus kan. Dia akan bagi alasan tu pula. Ataupun suami nak pergi ruqyah, isteri tak nak pergi. Yes. Itu susah, itu masalah susah. Kenapa nak pergi? Apa masalah? Buat apa? Benda ni tak ada apa lah. Normal kan. Lepas tu macam contoh macam berapa ustaz tu charge? Contohlah 50 je. Baca-baca je orang selawat je dah 50. I pun boleh selawatkan you. Macam gitu. Itu tanda-tanda yang memang ada gangguan. Memang nak kena. Kalau dia tak nak pergi, bawa perawat datang rumah. Lepas tu kalau macam ustaz perawat datang rumah, saya pernah ustaz perawat datang rumah, dia bagi saya minyak bidara, minyak wangi tapi bau bidara. Bukan. Yang ini refreshing sangat wangi. Ini refreshing ni sangat wangi. Dia yang bagi asli punya. Saya tak suka. Saya macam ustaz bawa apa ni? Lepas tu saya cakap ambil pasti saya nak muntah. Saya tak suka bau bidara tu. Tu memang tanda kena gangguan lah. Dengan surah Al-Baqarah tu kan. Surah Al-Baqarah tu mesti apa tahu tak, dia bukan yang the first tu. Dia ada yang untuk ruqyah punya. Bila perawat datang rumah bacakan tu, lepas tu you rasa ada orang pegang-pegang you. Masa ustaz baca kan. Saya macam siapa pegang aku ni? Lepas tu ustaz gini, awak rasa ada orang pegang macam ustaz. Ustaz cakap macam tu Ustaz, ododonan. So benda tu memang kalau suami isteri ada yang pengalaman yang saya cakap ni, pergi bawa berubat. Kalau suami atau isteri tak nak, bawa berubat datang rumah.